Tulislah berkajang-kajang tesis pun, without tauhid, without ihsan dalam diri, you are nothing. Okey, harapan saya untuk generasi-generasi alfa ni, balik kepada asal. Jangan leka, jangan lalai. Banyakkan membaca. Membaca ni penting. Sebab membaca ni dapat ilmu yang tepat. Kalau pergi kepada AI, pergi kepada TikTok, pergi kepada YouTube, benda ni semua nak cari publicity. Dia buat tu kan tak betul pun. Tapi kita terlalu khusyuk meniru cara dia, kan kita meniru cara yang tak betul. Balik kepada basic prinsipal ilmu. Baca buku banyak. Banyak membaca, tengok artikel-artikel, tengok jurnal-jurnal dulu-dulu, dan banyak bertanya. Untuk generasi, saya berpesan dua je kalau nak berjaya. Yang pertama, bertindak sebelum diarahkan. Bertindak sebelum diarahkan. Makna buat sesuatu sebelum disuruh. Dan yang kedua, siapkan benda-benda yang disuruh. Apabila diarah, disiap, kena siapkan. Jadi kalau dua ni tidak ada dalam diri kita, peniaga ke, tok imam ke, tok haji ke, orang politik ke, orang apa ke, takkan ke manalah. Duduk pusing-pusing situ, playing around the bush. Bertindak sebelum diarah. Sebelum mak suruh basuh pinggan, dah tengok pinggan banyak, pergi basuh. Sebelum ayah tu sakit, pergi tolong dia. Sebelum ayah cakap tolong bawa ayah pergi sini, bawa dia. Sebelum bos kata engkau kena datang pagi, datang awal sebelum bos. Kan? Tauhid tu kena jaga. Ihsan kena jaga, tauhid kena jaga. Itu paling penting dalam hidup kita. Kalau ihsan dengan tauhid ni tak dijaga, fail lah. Fail hidup kita. Confirm fail. Tak payah nak cerita panjang mana pun. Tulislah berkajang-kajang tesis pun, without tauhid, without ihsan dalam diri, you are nothing. Itulah pesanan saya. Berhati-hati, teruskan perjuangan, dan sayanglah pada bangsa dan agama. InsyaAllah.